Ini merupakan 5 tanda pada anda tinggi gula. Sebelum tu, jangan lupa save video ni dan share dalam grup family korang. Yang pertama, kerap membuang air kecil iaitu poliuria. Ini berlaku apabila buah pinggang anda tidak dapat memproses jumlah glukosa yang tinggi dalam badan. Oleh itu, buah pinggang anda akan mengucurkan sebahagian daripadanya melalui air kencing. Yang kedua, kerap rasa dahaga. Apabila anda kerap membuang air kecil, secara automatiknya tubuh badan anda mengalami dehidrasi dan menyebabkan dahaga. Anda juga akan rasa tak puas walaupun setelah minum banyak air. Yang ketiga, kerap rasa lapar. Sel-sel tubuh akan menggunakan glukos sebagai sumber tenaga untuk kekal berfungsi dengan baik. Namun, apabila sistem ini telah musnah disebabkan kesan kencing manis, maka sel tubuh tidak lagi dapat menyerap glukos daripada darah. Yang keempat, tumpuk gelap pada kulit. Ia lebih kerap berlaku di kawasan sekitar leher, ketiak dan di celah peha. Selain itu, kulit juga akan menjadi lebih tebal daripada biasa. Hal ini kerana keadaan insulin yang berlebihan dalam darah. Yang kelima, luka lambat sembuh. Paras gula darah yang tinggi dalam tempoh yang lama juga boleh merencatkan sistem imun tubuh dan akan mengambil masa yang lebih lama untuk melawan jangkitan pada luka tersebut. Korang ada tanda-tanda yang saya sebutkan tadi? Kalau ada, boleh cepat-cepat buat pemeriksaan kesihatan dan jangan lupa untuk amalkan di Vital Double Care untuk mengawal gula dalam darah anda.